Kita teruskan dengan ayat yang ke-76. Kita nak berehat ke terus ya? Terus ya. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Baik. Ayat 76 ini adalah pujukan, hiburan daripada Allah kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita baca ada perkataan fala yahzunka, ya. Janganlah kamu bersedih. Janganlah apa yang mereka cakap itu menyedihkan kamu. Itu maksudnya yahzunka tu menyedihkan kamu. Janganlah perkataan mereka menyedihkan kamu. Hazan ini tuan-tuan, kita tahu kita ada sedih. Tapi dalam Al-Quran selalu kita berjumpa la tahzan, la takhaf, la tahzan. Apa maksudnya? Tahzan ini ialah sedih yang melampau. Sedih kalau katakan ada orang yang disayangi pergi, kita menangis. Nabi SAW pernah menangis kepergian anaknya bernama Ibrahim. Itu sedih biasa, tak ada masalah. Yang dimaksudkan dengan la tahzan dalam Al-Quran yang selalu berulang itu ialah sedih yang melampau. Sedih yang melampau yang merosakkan hati dan diri masing-masing. Itu tak boleh. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Kalau kita sedih, paling hebat pun sedih kita sampai waktu zuhur je tuan-tuan. Kalau sedih waktu selepas subuh. Lepas tu dah kita recover balik. Kalau sedih selepas zuhur, asar dah recover balik. Itu. Pasal apa? Pasal tandanya kita akan terus sembahyang dan Allah Maha Besar, yang sedih saya ni kecil. Ada baki-baki, kita sambung balik tapi masih lagi Allah top up dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya sedih tu dia suppress ataupun diuruskan dan kemudian dia move on. Itu cara orang Islam yang sedih. Bukan tak boleh sedih tuan-tuan ya, tapi sedihnya itu diuruskan oleh solatnya. Maka dalam ayat ini Allah memujuk Nabi, fala yahzunka qawluhum, perkataan mereka itu janganlah menyedihkan kamu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi, mengapa orang sedih tuan-tuan? Kerana perkataan manusia. Tuan-tuan ada pengalaman sedih pasal orang cakap kita ni macam-macam lah. Kan? Dia pasal perkataan tu. Kalau orang tak cakap lagi, dia senyap lagi kan. Kalau suami dia senyap dia lagi, isteri senyap lagi, nampak kat muka je. Tapi the moment pada saat keluar je, saya rasa tak sedap lah nasi ni. Kan? Hati akan kata, sampai hati saya dah masak daripada pagi, bangun pukul 4 pagi masak nasi lemak, dia kata tak sedap. Contohnya kan. Itu baru bab masak. Yang Nabi ini bukan bab masak, ini bab Nabi nak menyampaikan kebenaran, kebaikan, nak bawa selamat daripada azab neraka di dunia, daripada segala mara bahaya. Kemudian mereka kutuk Nabi, mereka fitnah Nabi, cakap Nabi ni apa, basyarum mithluna, kamu ni manusia biasa je lah kan. Dalam ayat lain, surah lain, gila lah, sihir, macam-macam kena kutuk. Kutuk tuan-tuan memang mencabar. Dan orang yang buat baik lagi sensitif pada kutukan. Tuan-tuan perasan kan? Orang yang dah tak berapa baik, dia sensitif juga kan. Itu sebabnya pencuri pun dia tak suka digelar pencuri. Dalam cerita Piramli kan, yang dibagi satu untuk kau, satu untuk aku, macam tu kan. Oi, kau tak cukup ni. Dia marah kalau orang cakap dia tak adil walaupun dia pencuri. Tapi orang yang nak buat baik macam tuan-tuan lagi sensitif. Lagi sensitif bila orang cakap pasal kita, kata, oh takut saya tersilap. Cuma sensitivity kita itu jangan sampai kita yahzunka qawluhum. Macam Nabi lah. Nabi Allah pesan jangan sampai perkataan mereka itu memberi kesan kepada hati kamu yang melampau sedih. Dan bila orang melampau sedih tuan-tuan, dia akan stres, dia akan mula tarik diri, dia mula akan apa? Tak bersemangat, dia mula akan apa? Tidak mahu meneruskan misi perjuangannya. Itu kesan perkataan yang menyedihkan. Dan kemahiran ini penting dibina dengan pujukan daripada ayat ini. Allah buat ataupun Allah pujuk dengan cara apa? Kami mengetahui.
Kami sentiasa mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka cakap, semua kami tahu. Dan kalau ayah tahu apa yang dicakap oleh cikgu, oleh kawan anak, tuan-tuan, kawan anak tu cakap, dia kata, saya pakcik, saya on the way ke sekolah ni, saya nampak anak pakcik, saya akan lempang dia, saya akan tumbuk dia. Kalau ayah dengar dan tahu, rasa-rasanya ayah duduk diam ke tak, tuan-tuan? Ayah takkan duduk diam. Bila Allah cakap inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, rasanya Allah tahu. Allah biar je lah kita, Nabi nak kena kutuk ke apa ke, Allah biar je. Begitu ke? Tidak. Bila Allah cakap inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Allah tahu segala plot mereka, dan Allah tahu tentang kamu ni bersedih, dan Allah takkan biarkan. Jadi ayat yang ke-76 ini, kalau ada masa-masa seseorang rasakan bahawa, ya Allah, Engkau dengar ke aku, ya Allah, aku di tengah perit, ya Allah, orang cakap macam-macam pada aku, ya Allah, aku nak buat baik tapi memanglah aku ni tak sempurna. Orang kata baru saja baca Quran kan, tapi perangai kan, baca Quran, semayang tapi mulut orang kutuk saya begitu, ya Allah, saya sedang in process kan. Allah kata apa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang mereka plotkan, apa yang mereka kutuk, dan Allah tahu kesedihan kamu. Walaupun kamu baru baca Quran, tak baiki 100% pun, baru surah Yasin pun tak habis lagi, contohnya kan. Tapi ideanya apa? Allah tetap mengetahui perjuangan kita, tuan-tuan. Perjuangan kita. Kalau kita cross sikit pada surah 29 ayat 69 itu, surah Al-Ankabut, walladzina jahadu, mereka yang struggle pada jalan kami, pasti Allah akan berikan hidayah. Maksudnya kita struggle waktu itu, belum lagi kita khusyuk solat, baca Quran, Yasin, belum cukup faham, kita tak buat perkataan kita pun kadang-kadang terumpat, tersilap sana sini. Tapi Allah kata, kalau kamu struggle, nanti Allah akan guide kamu, akhirnya kamu berjaya mencapai apa yang kamu nak capai. Yang penting kamu buat yang terbaik. Orang boleh nilai, orang kata dia dulu pergi program tadabbur, tapi kalau kita cakap dengan dia pandang kita macam tu. Contohnya kan, kalau ada orang kutuk kita begitu, kita tahu bahawa kita struggle, ya Allah, kita cakap pada Allah, saya setengah struggle, saya nak baiki, nak cakap baik dengan suami saya, nak baik dengan anak saya, dan Allah tahu apa perkataan mereka, Allah akan uruskan mereka, Allah akan uruskan kita, ya. Jadi pada muka surat yang ke-305, sedih kalau dikata-kata oleh rakan. Ini untuk anak-anak kita kan, kalau dia baca ayat 76 ini, Allah melarang Nabi sedih dengan kata-kata manusia. Ini juga mengajar pelajar agar tidak patah semangat walaupun diejek ataupun diperlekeh. Sedih sikit tu tak apa, tetapi jangan sedih yang membawa kepada down, akhirnya dia rasa berdendam. Itu jadi dia punya cycle begitu, tuan-tuan ya. Kena kutuk, kena bully, dia mula-mula sedih, lepas tu jadi dendam, lepas tu dia nak release, dan akhirnya dia teruskan cycle tersebut. Pasal orang yang buat tak baik, tuan-tuan, dia akan memberi kesan pada orang baik jadi tak baik, kecuali orang baik itu putuskan cycle tersebut. Dan bagaimana nak putuskan cycle? Fala yahdunka qawluhum, jangan kamu bersedih atas perkataan mereka. Pasal bila kita sedih dengan perkataan seseorang, kita akan ambil perkataan orang tu, mula-mula kita deny, tuan-tuan. Kita kata dia tak betul, dia cakap tak betul, saya sebenarnya sedang buat baik, apa sebagainya. Tapi akhirnya kita normalize, kita rasa mungkin jugalah, rasanya tak payahlah saya pergi orang Quran, pasal mulut saya ke perangai saya dengan suami saya lebih kurang, dia tak ada beza pun. Itu belum lagi suami cakap, awak ni selalu pergi majlis-majlis tapi rasa macam tak berubah aja. Maka kita ayat ni kena baca pada diri sendiri. Nak baca pada si suami, dia tak faham, contohlah kan, tapi insyaAllah suami perempuan tu faham lah kan. Ayat 76 ini, agar apa? Jangan perkataan itu masuk ke dalam jiwa kita. Yang kena masuk dalam jiwa kita ayat apa, tuan-tuan? Perkataan apa? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Ini perkataan yang kita baca ayat 76 ini. Jadi bila kita baca surah Yasin, kalau setiap minggu kita baca ke, setiap malam kita baca sampai ayat 76 ini, kita banyaklah ayat, tuan-tuan kan, tapi kalau kita terberhentilah pada ayat ini, jangan lupa pada perkataan yahzunka qawluhum. Jangan sampai sedih yang menyebabkan perkataan manusia lain itu mendikte, mengawal kepada hati kita. Baik, kita teruskan dengan ayat 77. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ.
Baik, ayat 77 ini adalah ayat tentang hakikat manusia, ya. Dan bagaimana manusia ini boleh terjauh daripada kebenaran, tuan-tuan. Awal surah ini bercerita tentang kebenaran. Surah Yasin ini bercakap tentang kebenaran, menyampaikan kebenaran, bagaimana nak berdakwah, mengajak anak kita, kawan kita kepada kebenaran. Kebenaran itu contohnya adalah untuk kita selalu buat baik. Kebenaran itu ialah abang kena cakap elok-elok dengan adik. Kebenaran ialah adik jangan kacau abang. Contoh, itu semua kebenaran kan. Kebenaran apa lagi? Makanlah pada masanya, makan dengan cara yang betul, jangan membazir, semua kebenaran. Maka bila kita nak sampaikan mesej tersebut, tuan-tuan, kita dah belajar awal surah Yasin, ada orang boleh dapat kebenaran tersebut, dia boleh terima, dapat manfaat, ya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib fabashshiru bi maghfiratin wa ajrin karim. Itu orang yang dapat manfaat. Tapi ada orang tak dapat. Diingatkan oleh mak, diingatkan oleh ayah, suami, isteri, kawan, penceramah, ustaz, apa sebagainya, dia tak dapat. Allah cakap apa? Sebabnya salah satunya, awalam yaral insan, mengapa manusia ni dia tak fikir? Tidakkah manusia berfikir bahawa kami menciptakan mereka daripada setitis mani, nutfah, kemudian dia menjadi khasimun mubin, menjadi musuh yang nyata. Ya. Apa sebabnya, tuan-tuan? Terlupa asal usul. Bukan kurang bukti, bukan dia rasa macam tak jelas bahawa Allah ini adalah berkuasa, saya kena minta tolong Allah. Tapi bila dia dulu daripada nutfah, dalam surah Al-Insan pun Allah ceritakan, kemudian dia diingati. Dulu dia tak pandai, dia tak ada nama, tak ada haji, hajah, datuk ke, nama tak famous. Bila dah famous, dia terlupa bahawa dia dulu adalah siti aimanil lam yakun syai'an madhkura. Dia terlupa. Bila terlupa saja, tuan-tuan, apa jadi? Mula sombong lah. Bila ada orang ingatkan dia, dia rasa macam, kenapa awak ingatkan saya? Awak siapa? Awak belajar mana? Kan? Dan dalam rumah pun, tuan-tuan, kadang-kadang abang tu pun, kalau adik ingatkan pun, dia boleh absal. Kan? Abang lebih tahulah. Itu belum lagi mak ayah. Abah lagi tahu, banyak makan garam, itu sebabnya sakit jantung. Contohnya kan. Okay? Jadi dalam hal ini nak ceritanya apa? Nak ceritanya bahawa keangkuhan manusia dan hakikat kejadian ini perlu diberi perhatian, tuan-tuan. Dan muka surat 309 itu, sikap manusia sering melupakan hakikat kejadian, dan bila angkuh, tuan-tuan, kesannya apa? Dia suka membantah, suka bergaduh, suka berjidal. Ada noise dalam sini, pemikiran dan perasaan. Kalau dia tak bergaduh dengan orang pun, dia dalam sini banyak. Bolehlah, memanglah saya kena cari rezeki, tapi dalam masa yang sama saya ni sibuk nak baca Quran, tapi saya ada dia ada banyak noise kat situ. Dia khasimun mubin. Jadi apa pelajaran daripada hal ini? Kesan daripada dia khasim itu pada muka surat 310 itu menolak hukum Allah, membantah kewujudan Tuhan, menolak nasihat dan teguran. Dan manusia bersikap sombong itu kadang-kadang bukan disebabkan dia tak pandai. Kadang-kadang pasal dia pandailah dia angkuh, tuan-tuan. Dalam Quran banyak kali Allah bercakap tentang orang yang bila dapat ilmu, kalau tak jaga-jaga, dia akan jadi orang yang dengki pada orang lain. Lagi tinggi belajar, lagi banyak belajar daripada media sosial, dengki je itu, istilahnya baghyan bainahum, dia makin meribak. Selain daripada dia suka berpecah belah, pasal dia kata orang sana salah, saya betul. Sebenarnya ilmu dia menyatukan, tapi dia makin kritikal. Ilmu, tuan-tuan, kalau kita makin banyak ilmu, dia akan jadi kritikal. Kritikal itu menyebabkan dia suka memecah belahkan, suka merasakan orang itu tak layak mendapat lebih daripada saya. Dan itu adalah cabaran ilmu dalam Al-Quran. Tetapi solusinya apa? Solusinya ialah Quran lah. Pasal Quran ini bila makin berilmu, makin kena tunduk, tuan-tuan. Oh, saya sebenarnya tak tahu apa yang berlaku pada dia. Oh, dia berbeza pendapat, mungkin ilmu dia berbeza daripada saya. Saya mazhab Syafi'i, dia mazhab Maliki. Kita tahu begitu kan? Dia mungkin tahu surah Yasin, saya tahu surah Al-Kahfi. Jadi kita makin rendah, pasal yang paling tinggi adalah Allah. Adalah Allah. Tak ada ruang untuk kalau ada kuasa kita nak jadi lebih sombong, kalau dapat pengaruh kita banyak follower ke, lebih nak awak kena hormat saya ya, pasal follower saya dah berpuluh ribu kan. Zaman sekarang kan ada macam tu kan.
Dan sudah tentunya sombong ini kerana hasutan syaitan yang kita dah belajar sebelum ini dalam surah Yasin. Syaitan nak kita sombong, tuan-tuan. Bila sombong, kita ragu-ragu pada ayat Allah, kita rasa pendapat kita betul. Bila kita dihasut syaitan untuk sombong, apa jadi? Orang ada nak bagi tazkirah ke, ceramah ke, tak payahlah, tak penting. Melecehkan kebenaran itu sombong. Sombong ni bukan pakai cantik, pakai kereta cantik, bukan, tuan-tuan ya. Bila kita pandang kereta orang, rumah orang tu selekeh, hina, itu sombong. Tapi kalau kita pakai okey, kan, dan orang lain pun kita kata itu kenderaan dia, itu kenderaan saya, itu bukan sombong. Sombong ni melecehkan kebenaran. Pasal bila melecehkan kebenaran itu, dia akan menyebabkan hati kita terhijab untuk berada pada jalan kebenaran. Okey. Jadi bagaimanakah cara untuk merendah diri di hadapan Allah? Pada muka surat 311 itu Allah ingatkan tadi dah. Awalam yaral insani anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kita ingat asal usul kita, hindari sikap sombong, menerima kebenaran, bersikap rendah diri. Ya. Jadi pada muka surat 313 itu, kalau ada rasa bangga diri, kalau contohnya pandai ke, tuan-tuan ya, ataupun kadang-kadang bukan kita pandai, anak kita pandai. Kan. Anak saya 10A tu pasal saya lah ajar dia tu. Kita terus ingat kita asalnya hanya setitis air mani, anak pun setitis air mani. Kalau dia pandai ke apa ke, kita bersyukur Allah beri pinjam. Jadi perkataan pun kita jagalah, kan? Ini anugerah Allah, alhamdulillah. Doakanlah anak saya ni terus Allah ampunkan, jaga dia, ilmu bermanfaat. Itu kalau orang puji, barulah anak buat ni hajar 10A. Semua anak perempuan memang macam tu ya. Memang comel-comel, handsome, pandai-pandai. Kata ini semua Allah bagi. Allah pinjam, bimbang kalau Allah tarik, doakan ya. Tolong doa aja ya. Itu respon orang yang bersyukur kerana sedar diri dulu tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tapi kalau yang dia tak sedar diri macam mana, tuan? Keturunan saya memang macam tu. Kan? Pantang keturunan saya, kalau tak 10A ataupun 10A, tak ada ni kurang. Yang itu belum lagi ada banyak dekat media sosial, kan, ada orang-orang yang bagi pendapat yang kita tahu bahawa dia mungkin terlupa lalu ayat 77, dia skip. Kan, dia skip ayat 77. Dan perkara ini adalah ujian bagi kita, tuan-tuan, sebenarnya. Bila kita tadabbur ini, bila kita baca, kan, jadi dia remind balik, sebenarnya aku ni daripada nutfah. Banyak je kali ulang, tapi kita kena berhenti sekejap. Macam saya bincang awal tadi, kan, bintang itu dia kena tengok lama sikit pakai teleskop tu, baru nampak cantiknya, cahayanya baru nampak, baru masuk, baru kita rasa wow, kan, subhanallah. Kalau kita lalu saja, khalaqna min fadlin wa idza ghasimun mubin, kan, terus saja tak sabar dah, fayaqulu jauh dah habis, kan. Yang itu memang tak nampak lah ya. Dia tak sempat nak membekas ke dalam jiwa kita apabila membaca surah Yasin. Baik, kita pergi kepada ayat 78. Ayat 78, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal usul kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ini orang-orang musyrik di Mekah. Dia kata bahawa kami ni, siapa yang nak hidupkan idham? Tulang kami dah hancur, lepas tu nak hidup balik. Ya. Pertanyaan itu, tuan-tuan, adalah pertanyaan kesinambungan daripada cerita tadi. Sombong. Orang sombong, dia takkan menerima hakikat bahawa diri saya akan dibangkitkan. Dia terlupa dulu dia tu daripada sperma, daripada nutfah, kemudian jadi tulang kuat, kemudian akan mati. Kalau dulu daripada kosong boleh jadi tulang, takkanlah tulang kalau hancur Allah nak build up balik semula untuk dihidupkan, mustahil. Tetapi dia terlupa. Bab terlupa itu, tuan-tuan, yang sebenarnya bukan sekadar terlupa intelek, tapi terlupa secara spiritual. Bila terlupa secara spiritual, maka akhirnya orang itu tidak
tidak melihat bahawa perkara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa macam dialah yang hebat tersebut, dia yang build up sendiri dalam hidupnya. Qala qul, ya, jadi Nabi diajarkan yuhyi alladhi ansha'aha awwal marrah, yang kamu awal dulu itu dialah yang akan menghidupkan, wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia mengetahui atas setiap ciptaannya. Allah mengetahui, dialah yang mengetahui setiap ciptaannya. Jadi yang paling mengetahui tentang kita siapa tuan-tuan? Bukan kita, tapi siapa? Allah. Nampak simple statement tersebut, tapi apa implikasi tadzakurnya? Bila kita tahu Allah tahu pasal kita, maksudnya kita tak tahu siapa kita. Kita akan mudah lupa diri, mudah jatuh, mudah terperosok, mudah gagal, kecuali kita kena tanya siapa yang tahu pasal diri kita. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Baru kita dapat selesaikan masalah dalam hidup kita. Bila the moment manusia nak uruskan sendiri tuan-tuan, kerana dia dah belajar tinggi, dia tahu macam sekarang ni hidup saya dah autopilot, semuanya in order. The moment kita cakap begitu sahaja, maka Allah akan uji kita. Tetapi bila kita tahu bahawa ya Allah sekarang ni alhamdulillah dapat lancar saya baca Quran, tapi ya Allah tolonglah ya Allah untuk terus berikan hidayah padaku. Ihdinas siratal mustaqim itu yang kita ulang itu adalah kerana kita rasa bahawa kita tak cukup ilmu, tak cukup guidance. Kita tak tahu apa yang akan berlaku ke depan tuan-tuan, yang akan tiba-tiba menyebabkan hati kita rasa sedih balik, kita rasa down balik, kita terjatuh balik. Jadi akhirnya jangan sombong. Jangan sombong. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. Baik, jadi Allah beritahu tentang Allah mengetahui ciptaannya, dialah menjadikan bagi kamu pokok yang hijau. Tadi cakap pasal manusia, tiba-tiba cakap pasal pokok pula tuan-tuan ya. Kalau kita tengok Al-Quran dia macam melompat ke sana ke sini apa sebagainya. Kalau kita tak tengok pakai teropong yang betul, pakai mata biasa, kita nampak macam sana sebiji bintang, tak ada apa pun. Tapi bagi orang yang memerhati betul-betul, oh ini Orion, tuan-tuan tahu kan, kalau buruj Orion itu adalah untuk menentukan kiblat. Itu saya mau belajar je lah tu kan, baru boleh bercakap ya. Kalau tidak, kita tengok bintang tu macam random je, tak ada macam tak ada apa pun. Tapi macam mana ada orang yang tersesat di padang pasir, itu dia tengok bintang ke atas dan dia boleh teruskan perjalanan dia. Orang yang kapal layar kan, dia waktu malam tu dia akan tengok, dia akan, kerana apa? Kerana ada ilmu. Itu tadi Allah cakap khalqin alim, yang maha berilmu pasal kita ni adalah Allah. Adalah Allah. Dan Allah ini dinyatakan sini apa? Ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, menjadikan bagi kamu ya api untukmu daripada kayu yang hijau, pokok yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api daripada kayu itu. Ini agak tinggi ya, tapi mari kita tengok sama-sama. Mula-mula Allah jadikan apa tuan-tuan? Syajar itu apa? Pokok yang ada batang. Ya, itu sebabnya dalam surah Ar-Rahman tu apa? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu itu satu terjemahannya bintang, satu lagi adalah pokok yang tak ada batang, pokok renik itulah. Syajar itu adalah pokok yang ada batang. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah jadikan pokok ini apa? Pokok hijau ini nara, sumber api. Di sini sebenarnya idea tentang biofuel. Kalau kita tengok petrol kita pun daripada pokok juga tuan-tuan. Fosil-fosil yang ada berapa puluh ribu tahun yang lepas, akhirnya Petronas gali, dapatlah minyak masuk kita diesel ke apa sebagainya kan. Itu satu. Tapi sebab itu ada idea biofuel, daripada pokok kelapa sawit boleh jadi minyak, pokok jagung boleh jadi minyak. Ideanya datang daripada mana? Syajaril akhdar. Kalau ada yang kata bahawa sebenarnya adakah kita kena bergantung pada petroleum saja, sebenarnya ada banyak kajian daripada palm oil yang dekat Bangi tu, mereka dah kaji dah tentang biofuel tuan-tuan kan, daripada sampah, daripada apa. Pasal ideanya daripada ayat ini, syajarul akhdar, pokok hijau itu dia boleh jadi nara. Nara itu sumber bahan api ataupun sumber api ya. Itu kajianlah, kita serahkan kepada pakar. Tapi kita nak ambil pelajaran kat sini apa? Angle spiritualnya. Fa idza antum minhu tuqidun.
maka ketika itu kamu yang menyalakan api daripada kayu itu. Apa maksudnya, tuan? Kalau buka surat 319, kaum musyrik Mekah, paragraf yang kedua ya. Kaum musyrik Mekah sukar mempercayai kebangkitan. Mereka merasa ragu bagaimana tulang belulang telah hancur boleh dihidupkan. Nama Allah memberikan perumpamaan melalui pohon. Jika kayu yang mati masih boleh mengeluarkan api, mengapa sukar mempercayai Allah mampu menghidupkan kembali manusia yang telah mati? Ya. Daripada pokok itu yang mati, ya, biji benih kan, padang pasir dekat negara Arab, dia cakap pasal pokok ni tuan-tuan. Kita tengok pokok selalu. Orang Arab dekat Mekah tu, kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, mudah ke nak cari pokok? Susah yang amat. Kan, kalau pergi Arafah itu sekarang dah adalah mula naik pokok itu pun tengok dia punya pipe air kat bawah tu, untuk pastikan air ada selalu kan. Kalau tidak, mati je pokok tu. Kita pasal selalu orang tengok pokok banyak sangat sampai tak sempat perhati. Ya. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul pada pokok tersebut, awalnya tak ada apa-apa pun kat bawah tu, tapi tumbuh. Kalau itu Allah boleh, dan akhirnya keluar manfaat, tuan-tuan kan, keluar manfaat daripada pokok tu jadi bahan api, maka Allah kata daripada tak ada, Allah boleh jadikan kamu ada. Kalau di sini kamu dapat bahan api, itu yang menakutkan, tuan-tuan ya. Kat ujung tu Allah cakap apa? Fa idza antum minhu tuqidun. Kalau Allah bangkitkan kamu di akhirat nanti, kamu yang mencucuh api untuk bakar kamu. Tuan-tuan nampak dia punya transition dia tu. Quran ni tuan-tuan, dia amazing. Dia daripada pokok jadi bahan api, kita dapat manfaat. Tapi kamu tak mengambil pelajaran daripada situ, kamu tak memberi manfaat pada dunia kerana kamu tidak bersyukur, kamu yang mencucuh api untuk bakar diri kamu bila sampai di akhirat. Orang Arab bila dengar ayat ini, tuan-tuan, dia akan, bukan orang Arab je lah, tuan-tuan pun, kalau kita tengok, ya Allah, aku yang pergi cucuh api untuk diri aku, nak jadi begitu, tuan-tuan? Tak ada. Kita ambil pokok jadi bahan api untuk buat makanan. Makanan memberi manfaat pada kita. Kita ini kalau nak pastikan kita terjauh daripada api itu, kita nyalakan dekat akhirat, ya, maka kita kena beri manfaat sebanyak mungkin di atas muka bumi ini, barulah kita sedang memadamkan api untuk kita yang sedang menunggu di sana. Jadi ayat yang ke 80 ini adalah sebagai satu knockout kepada musyrik Mekah, ya. Dan bagi kita yang baca surah Yasin kat ayat 80 ni, saya lah kan, kadang-kadang bila dulu saya baca Syajarul Akhdar, apa benda pokok hijau jadi apa ni kan, satu tak faham kan, tapi yang keduanya apa implikasi. Rupa-rupanya apa, tuan-tuan, ayat 80 ni suruh kita dahlah, janganlah tangguh-tangguh lagi, ya, memberi manfaat sebanyak mungkin daripada diri kita kepada masyarakat, pada keluarga selepas baca surah Yasin. Jangan tangguh lagi. Seperti pokok tidak bertangguh, sikit-sikit jadi batang, akhirnya dia jadi bahan api yang memberi manfaat. Ramai manusia boleh bakar kambing lah dekat padang pasir tersebut, maka kita juga akan memberi cahaya hangat kepada orang-orang di sekitar kita. Baik. Kita teruskan dengan ayat 81, muka surat 324. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Bukankah Allah yang menciptakan langit bumi, maka sesungguhnya Dia mampu menciptakan kembali jasad mereka yang sudah hancur. Tadi Allah dah knock out, ya. Jangan kamu yang cucuh api untuk bakar diri kamu apabila kamu tidak bersyukur, tidak percaya, sombong. Itu kan ayat-ayat tu tong. Kemudian Allah kata, bukankah Allah yang menciptakan langit bumi ni dengan qadar, biqadarin itu, tuan-tuan, dengan qadar, dengan ketentuan, dengan ukuran yang betul, Dia juga boleh
berkuasa untuk mencipta kamu balik semula. Mithlahum tu balik semula. Mengapa tentang hari akhirat ni banyak kali diulang ini? Kerana orang musyrik itu, tuan-tuan, bila dia short sighted, dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa saja. Dia bermaharajalela, berbuat kezaliman, dan dia tidak mahu memberi manfaat. Yang dia nak manfaat untuk diri dia. Dia tak kisah pasal orang lain, orang miskin ke apa ke, dia tak nak perjuangkan. Jadi Allah bawakan far sighted, percaya pada hari akhirat ni, dibom-bom-bom-bomkan ya, dalam surah Yasin ini untuk kita juga. Agar apa? Agar kita tidak complacent. Kita tidak akan rasa okey, selepas baca surah Yasin tutup, kita makan, tak payah fikir dah pasal orang miskin dalam masyarakat, anak kita kepada orang sekitar dia, tak payah. Kita baca dah, feel good. Bukan itu kaedah daripada surah Yasin. Surah Yasin ni dia sihatkan balik jantung spiritual kita, sehingga kan orang yang sihat jantung spiritual, dia akan memberi manfaat. Apa lagi saya nak buat? Apa lagi saya nak buat? Pasal dia sihat. Orang sihat, dia macam-macam dia nak buat. Macam-macam dia nak buat. Agar apa? Agar dia dapat memberi manfaat pada orang sekitar sebagai satu persediaan untuk berhadapan dengan hari akhirat. Jadi isu orang musyrik ini, ataupun orang yang tak faham tentang akhirat, dia rasa bahawa tak payah fikir panjang lah. Tak payah fikir panjang lah. Kita duduk-duduk, kita tunggu je lah, kan? Jadi Allah kata, bala wa huwal khallaqul alim. Allah lah yang maha pencipta dan Allah lah yang maha mengetahui. Cipta apa, tuan-tuan? Cipta kita balik semula. Dan Allah mengetahui segala details tentang kita. Jadi bila Allah mencipta, di akhirat nanti Allah tahu apa yang kita buat. Sekali lagi, alamak, kalau Allah tahu apa yang saya buat, Allah dah bagi macam-macam nikmat pada saya, dapat manfaat daripada pokok. Saya ni gunakan api daripada pokok yang letak dalam kereta saya untuk memberi manfaat, ataupun saya guna kereta dapat api daripada pokok, daripada fosil, petroleum, Petronas bagi tu, saya pergi joli-joli saja ke? Thinking itu akan berlaku, tuan-tuan, bila kita baca ayat ini. Pasal dia akan tahu, sini saya diciptakan, Allah tahu apa yang saya buat. Dan ke akhirat nanti kalau Allah tahu, dia lebih kurang anak kita, tuan-tuan, kan? Kalau hari report card, kalau mak tahu saya dapat C, alamak, kena belajar sungguh-sungguh lah, kan? Itu kalau ada masa. Macam kita lebih masa lagi hidup kat sini, kan? Kita, alamak, report card saya nanti kalau Allah tahu, lepas tu akan di-announcekan kepada semua, watch out saya kena adjust sikit hidup saya selepas ni. Itu kesan Yasin menghidupkan jiwa, tuan-tuan, ya. Yasin menyihatkan jiwa pasal dia kena adjust balik. Allah cipta saya, okey, Allah cipta saya balik semula. Ingat, tiba-tiba masuk syurga ke? Allah tahu apa yang sepatutnya. Jadi pada ayat ini, pada sifat Allah yang membuktikan kekuasaan, pada muka surat 326 itu, Allah mencipta, ya, Allah mengetahui. Maka bila Allah mencipta, mengetahui, itu menyebabkan kita pun akan cari ilmu untuk kita terus lagi membina manfaat dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Muka surat 328, rasa ragu tentang kuasa Allah mencipta dan menghidupkan. Pelajar, anak kita perlu yakin bahawa Allah mencipta langit dan bumi, pasti mampu mencipta semula manusia selepas mati. Jangan bandingkan kuasa Allah dengan kemampuan manusia. Bila yakin kepada hari akhirat ini, tuan-tuan, anak-anak kita di sekolah, dia akan jadi lebih bertanggungjawab. Lebih bertanggungjawab, ya. Pasal apa? Pasal dia tahu bahawa apa yang dibuat sekarang ini mungkin mak dia tak tahu, tapi Allah tahu. Jadi perkara itu nak kena diasuh dan dibawakan. Pasal biasanya anak-anak ni dia short sighted, tuan-tuan. Yang penting dapat makan, dapat minum, kan, dapat tidur, dapat A. Pasal memang cikgu pun selalu cakap begitu, kan. Sekarang masa rehat, yang penting belajar, dapat A. Tapi kalau katakan bagi ekstra sikit, kalau tak sampai ke akhirat sangat pun ekstra sikit, awak nak dapat A ni untuk apa? Kalau tak dapat A, tak boleh ya. Challenge sikit perkara tersebut. Pasal apa? Kalau tidak status quo, tuan-tuan, dia akan rasa macam robot. Masuk sekolah mesti dijadikan produk A, kan. Lepas tu cikgu pula ulang setiap hari, kita mesti dapat A. Jadi bila pelajar tu dapat A, dia rasakan bahawa dia sudah mencapai actualization. Rupa-rupanya baru dia tahu rupanya A itu bukanlah segala-galanya. Mana kan? Yang kita pun dah terlupa dah dekat mana sijil A tersebut. Yang lebih berharga ialah
apa manfaat daripada A tersebut. Yang itu kena tala ataupun kena bukan apa, kena asuh daripada awal, tuan-tuan. Ya, asuh dari awal. Ada baru ni ada seorang profesor lecturer daripada Oxford. Ada satu sekolah menengah dekat UK ni, graduate dia pergi Oxford dengan Cambridge saja kebanyakannya. Oxford, Cambridge, jadi dia pergi Oxford, dia tengok ramai ada anak-anak muda masuk Oxford, Cambridge. Dia kata sekolah mana? Sekolah yang sama. Sekolah mana? Sekolah sama. Rupanya pada awal masuk sekolah itu, pengetua dia cakap, kita kalau belajar mesti sungguh-sungguh nak memberi manfaat kepada dunia, dan our first destination Oxford ataupun Cambridge. Day one dah kena di brainwash, tuan. Ya. Jadi akhirnya anak-anak kat situ ada juga pergi universiti lain, ya. Tetapi nak ceritanya mereka dah rasa bahawa kalau dalam Quran ni syurga ataupun syurga ataupun syurga ataupun syurga ataupun syurga, ya. Dan standardnya itu adalah lainlah, tuan-tuan, orang yang ada mindset syurga, ya. Dia mesti memberi manfaat, dan ini yang perlu diberikan pada anak-anak. Disebabkan worldview anak, tuan-tuan, ataupun kita sendiri pun, dia bergantung kepada apa yang kita dapat input. Kalau inputnya daripada social media, daripada cikgu nyatakan bahawa A, maka itu sajalah yang diberi fikirkan. Walaupun sepatutnya common sense, bolehlah fikir sampai akhirat. Tak common sense, tuan-tuan, not common practice. Dia common sense tapi not common practice. Dan itulah mengapa kita ada Quran. Quran ni kan kita kena ulang, tapi kita kena sampaikan dalam konteks yang sesuai lah. Anak tu punya level kefahaman. Kalau kita baca Yasin saja, kita assume harapkan dia terus faham, tak sampailah, tuan-tuan. Pasal ia dalam bahasa Arab yang perlu dijelaskan. Baik. Ayat yang kedua terakhir. Mungkin bab pokok tadi itu, satu lagi mindset ataupun worldview ni, tuan-tuan, adalah bahan mentah, ya. Daripada biji benih jadi pokok, dia jadi api, kan, memberi manfaat, boleh buat apa, kambing guli apa sebagainya, memberi manfaat. Biji benih yang ada dalam diri kita ini adalah bahan mentah, ya, bahan mentah. Gagal dalam hidup kita, dia boleh melahirkan hikmah, tuan-tuan. Itu api yang membara, yang akan membakar kepada orang sekeliling. Pasal apa? Dulu cikgu pernah fail matematik, contohnya, kan. Okay, saya pernah cerita sebelum ni, kan, ada seorang cikgu dekat sekolah tinggi Melaka tu, dia selalu fail matematik masa sekolah menengah. Jadi bila dia jadi cikgu yang amat disukai oleh pelajar. Pasal wisdom dia menyampaikan, kesabarannya. Pasal apa? Pasal dulu selalu fail. Dia faham orang yang selalu fail. Macam kalau katakan tuan-tuan pernah ada pengalaman baca Quran lambat, kan. Kalau tuan-tuan jadi cikgu, tuan-tuan akan jadi cikgu yang pakar mengajar Quran. Pasal kesabarannya tahap tinggi, ya. Tapi kalau orang macam setengahnya, dia memang lancar, ya, matematik ke, belajar Quran, dia cepat. Jadi bila dia dapat anak murid yang lambat, dia marah cepat, tuan-tuan. Ada seorang baru ni cerita, dia kata dulu dia dengan ayah dia jarang kena marah. Adik-beradik selalu kena marah. Mengapa? Pasal dia akan cuba buat yang terbaik dan tak nak bagi ayah dia marah. Ayah ni pernah tegur sekali marah, dia memang dia rasa takut sangat. Lepas tu dia akan jaga apa ayah tak suka, apa sebagainya, paling kurang pun depan-depan ayah dia. Tapi rupanya, tuan-tuan, bila dia dah jadi begitu, bila dia jadi seorang ayah ataupun ibu lah, ya, bila jadi ayah atau ibu, dia bila tengok anak dia buat silap, dia jadi cepat marah. Tuan-tuan nampak kan cycle itu? Mengapa jadi cepat marah? Pasal dia dah jaga kualiti, ayah dia tak marah. Jadi bila dia tengok anak dia tak jaga kualiti macam dia jaga kualiti hidupnya, maksudnya jaga pakaian, jaga air tak tumpah apa sebagainya, dia jadi seorang yang pemarah. Dan dia pun tertanya, mengapa saya jadi pemarah? Rupanya pasal dia mempunyai standard yang tinggi. Memang bagus pasal dia nak jaga depan ayah dia, tapi rupa-rupanya dia tak boleh kawal marah selepas dia melihat sesuatu yang kurang dalam hidup. Bagi dia boleh handle, tapi anak yang tak boleh handle, dia tak boleh terima perkara tersebut. Jadi tuan-tuan kena ingat bahawa bahan mentah dalam hidup kita, kalau pernah gagal, kita pernah keras hati,
akhirnya dia boleh menjadi orang yang benar-benar bertaubat. Ya. Biji benih tak ada apa sangat pun tuan-tuan kan, tapi bila dia melalui satu proses, dan proses kalau yang merama-rama tu, dia melalui proses apa, yang masuk dalam kepompong tu susah tu, tapi pom tu dia jadi rama-rama yang cantik. Itu semua adalah daripada sedih lahirnya doa yang khusyuk pada Allah, daripada kelemahan kita amat bergantung kepada Allah. Jadi apa-apa yang biji benih ni macam tak ada potensi lah tuan-tuan, tak nampak. Kalau ada dalam diri kita, kita kena ambil pelajaran daripada ayat 80. Dia jadi pokok dan dia menjadi bahan api yang memberi manfaat pada kereta berapa banyak satu dunia, sampai naik harga minyak pun pasal pokok lah. Kan? Apa kaitan dengan pokok? Bukan ke Selat Hormuz kan? Ialah pasal kita kena ambil minyak daripada Saudi kat sana, banyak daripada kawasan sana. Kalau pokok semua satu dunia ni ada dan cukup petroleum tuan-tuan, tak payahlah kita pergi, tak perlu Selat Hormuz tutup tak tutup, harga minyak kita sama je. Pokok ni memainkan peranan, ya, memainkan peranan. Pasal apa? Pasal ada pokok yang dah jadi minyak, ada pokok yang kena tunggu 10,000 tahun baru jadi minyak. Jadi kita kena pakailah daripada Selat Hormuz tersebut. Baik, ayat yang kedua terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sesungguhnya urusan Allah, ya, urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia bercakap kun fayakun. Zaman sekarang tuan-tuan, bila ada tuan-tuan biasa guna AI, kalau tuan-tuan dah susun dia punya workflow dia ada istilahnya kan, workflow dia punya prompt dia. Saya kalau bagi saja contohnya apa, Yasin, terus keluar tadabbur surah Yasin daripada kitab ini kita satu perkataan je tuan-tuan. Bila kita dah programkan Yasin ataupun saya kata Yasin 2 jam, maksudnya ceramah 2 jam tu, terus daripada Qurtubi, daripada Tabari, daripada apa sebagainya. Dulu mungkinlah sukar kalau kita nak buat begitu, tapi zaman sekarang tuan-tuan, dan bila kita tengok pada yang ini, Allah cakap apa? Innama amruhu idza arada syai'an. Bila Allah nak melakukan sesuatu, berkehendak sesuatu berlaku, kun saja. Yang AI pun kita rasa terkagum, letak Yasin 2 jam. Berapa, bukannya buatkan saya ini daripada kitab Qurtubi, Tabari, yang ini bagikan nota daripada bahasa Arab, yang tabak terbitan daripada sini. Tak panjang tuan-tuan. 2-3 perkataan tu keluar kan. Dan kemudian kita boleh check balik, okey, ini daripada Tabari, ini daripada Qurtubi, Ibnu Kathir dan sebagainya, siaplah. Ini bila keluar ayat 82 ini, mudah ke bagi Allah untuk melakukan sesuatu perkara? Mudah, ya. Jadi apabila dalam hidup kita ini, walaupun kita ada AI ke, kita ada strategi, ada sebab, musabab, kita ada strategi, sebab bukan Tuhan, ya. Strategi kita bukan Tuhan, siapa lagi? Manusia bukan Tuhan, AI bukan Tuhan. Kita berusaha memang dengan sebab, ya, tetapi kita kena bergantung kepada punca yang memastikan berlakunya segala sebab musabab itu. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menyampaikan hidayah, dalam kita menyampaikan kebenaran, sebenarnya ada masa orang faham tak faham, degil tak degil, kita kecewa dengan seseorang, orang itu kita gembira kerana dia respon perkara positif. Semuanya itu pasal kita yang buat, kita manusia. Allah pujuk pada Nabi dengan ayat ini bahawa sebenarnya segala urusan ini kacang dia bagi Allah. Mudah sangat bagi Allah. Dan kalau Allah mudah sangat, yang kita susah-susah tu apa? Pasal kita makhluk.
Maka kalau kita makhluk penat dalam melakukan segala kebaikan yang ada, ya, pasal tema surah Yasin ini adalah mengajak ke arah kebaikan, ya, mengajak ke arah kebenaran, maka Allah bagikan ubat pada ayat yang 83, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apa ubatnya, tuan-tuan? Dah memang Allah boleh ubah semua orang dah. Adakah kalau Allah dah boleh ubah, baik saya tak payah berdakwah, saya biar je lah anak saya, macam tu ke? Bukan. Nabi diingatkan untuk terus memberi peringatan, kalau ada kepayahan, ada kesusahan, maka banyakkanlah bertasbih, ya. Serah hasil itu dengan bertasbih. Apa maksud bertasbih? Tasbih itu ialah kita menyucikan Allah. Allah Maha Suci. Maksudnya Allah, segala apa yang kau susun untuk anak saya, pasangan saya buat perangai ke, ada cabaran di sana sini, semuanya itu baik-baik saja ya Allah. Itu subhanallah. Selain daripada kita cakap subhanallah, ya, bila kita solat itu subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tapi mindset subhanallah yang kita sampaikan itu, dalam hati kita kata Allah Maha Suci daripada segala kekurangan dalam menyusun hidup saya. Takdir yang Allah tentukan untuk saya, kalau anak ini begini, kalau katakan itu berlaku, masalah yang berlaku, subhanallah, ya Allah, kalau dia tak terima ke apa sebagainya, ini takdir, aku berdamai dengan takdir. Ini bahasa sekarang, tuan. Saya tidak akan marah-marah, ya. Saya tak akan, kalau sedih tu melampau-lampau, sedih tu adalah sikit kan, tapi jangan melampau-lampau. Pasal apa? Saya berdamai dengan Allah. Allah ni Maha Suci, Allah Maha Sempurna, ta'zim. Maksudnya bila Allah Maha Sempurna, cara Allah susun Nabi Yusuf itu masuk telaga pasal nak bawa kepada menjadi Menteri Keuangan bumi Mesir. Allah aturkan bahawa Fir'aun bermimpi ada baby lelaki kena bunuh. Allah aturkan itu kerana nak siapkan Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel, membawa kepada kemenangan bumi Palestin, walaupun dia tak sempat tengok pada waktu hidupnya. Dia punya peraturan, cara aturan takdir Allah itu, tuan-tuan, amat cantik sangat kerana subhanallah. Jadi bagi orang-orang ibu, ayah, ya, sesiapa saja cikgu yang penat dalam mengajak manusia kepada kebenaran, tenangkan dengan apa? Subhanallah. Kerana Allah itu pada kuasanya malakutu kulli syai', yang berkuasa atas setiap sesuatu. Tadi kita dah bincang pasal ni kan, kambing kan, Allah tundukkan, kita boleh kawal, akhirnya kita dapat makan. Sebenarnya Allah boleh kawal semua, tuan-tuan. Allah bagi pinjam, kita dapat kawal kambing pun kita dapat manfaat dah. Malakut, ya, yang kita bincang tadi kan. Maka bila Allah kawal pada semua, baik kita rilis kehidupan kita ini dengan banyak bertasbih, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan kembali. Apa sahaja yang kita buat, boleh tak saya makin dekat dengan Allah ketika menghadapi rejection, menghadapi kepayahan, menghadapi cabaran keuangan dalam membuat saya nak buat baik tapi ada masalah duit lah, orang kata saya beginilah apa ke. Ujian itu menyebabkan wa ilaihi turja'un, saya makin dekat dengan Allah ke tidak? Kalau makin dengan Allah, it's okay. Makin lagi berdoa, makin lagi, ya Allah, aku istighfar, ya Allah, aku redha, aku sabar, aku kembali padamu, ya Allah. Kalau ada ujian dalam keluarga, tuan-tuan, yang menyebabkan kita makin dekat dengan Allah, it's okay. Dan itu respon kita. Bukannya bila ada ujian, duit tak ada ke, ada anak degil ke apa ke, kita marah-marah, kemudian kata rasa macam ni baik saya nak tinggalkan je lah anak saya pasal anak saya menyebabkan saya marah. Bukan begitu, tuan-tuan. Ujian yang Allah beri itu adalah peluang untuk kita makin ilaihi turja'un, makin lagi dekat dengan dia, makin lagi dekat dengan dia. Pasal apa? Pasal Allah boleh ubah dia anytime saja. Boleh ubah anytime saja. Bagi setengah orang, pasal dia give up sangat, tuan-tuan, ya. Dia give up sangat pada suami dia. Ada satu cerita lah daripada satu kes ni. Dia give up sangat pada suami dia, tapi dia buat baik. Sampai satu masa Allah tarik suami dia, habis terus dia punya peluang dia untuk berbuat baik kepada si suami. Awalnya dia marah-marah kan, tapi bila suami dia pergi, dia rasa saya dah habis dah peluang untuk saya berbuat pahala. Dulu mungkin saya buat tapi kena marah dengan suami, sekarang dah tak ada dah. Begitu pula. Kan?
Poinnya apa tuan-tuan? Selagi kita ada peluang untuk menyampaikan kebaikan, biar ada ujian, dan ujian itu sebesar Nabi Muhammad SAW, kita tak sampai begitu tuan-tuan ya, Nabi je yang diberi tahap begitu, kita ni semua ni di bawah itu. Kita gunakanlah peluang itu. Wa ilaihi turja'un. Penat, kita berapa tadi ayat akhir? Bertasbih. Tasbih itu bukan semestinya kita cakap subhanallah tuan-tuan ya. Tasbih itu menyucikan Allah. Menyucikan Allah itu maksudnya apa? Kita dah bincang sebelum ni tentang surah An-Nur. Ada orang yang beristighfar tapi tidak bertasbih. Dia berzikir subhanallah tapi tidak bertasbih. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita istighfar, kita mesti menyatakan saya ini kurang, yang sempurnanya siapa? Allah. Allah Maha Sempurna. Ada orang cakap astaghfirullah, tapi cara cakap dia itu ialah saya tak ada kelemahan, saya rasa saya isteri yang baik abang kan, apa kekurangan saya? Ada kurang ke? Dia keluarkan perkataan tersebut, itu maksudnya dia tidak beristighfar dengan penuh tasbih. Yang sempurna tidak ada kekurangan siapa? Hanyalah Allah. Jadi bila dia faham tentang Allah sempurna, bila dia istighfar, saya memang ayah yang banyak kekurangan, saya minta maaf lah, saya memang suami yang ada banyak kekurangan, tolong doakan saya diampunkan ya. Itu orang yang istighfar dengan tasbih. Itu sebabnya hujung ayat ini tuan-tuan letak tasbih je. Doa kena tasbih, reda kena tasbih. Tuan-tuan tahu reda tanpa tasbih dengan reda dengan tasbih macam mana contoh? Reda dengan tasbih macam mana? Reda betul-betul, ya Allah segala ketentuan engkau baik, aku reda ya Allah apa yang kau bagi pada aku memang reda betul, walaupun mencabar aku reda ya Allah. Reda yang tak ada tasbih macam mana? Reda je lah. Nak buat macam mana dapat suami macam ni dengan blink eyes itu kan? Itu bukan reda dengan tasbih. Dia reda, dia cakap je kat mulut, dia borak-borak kawan kan, awak macam mana dengan suami? Reda je lah. Anak awak? Tu satu lagi. Memang kita kena reda lah, nak buat macam mana? Itu bukan reda. Itu reda mulut tuan-tuan, bukan reda tasbih. Dan itu sebabnya mengapa perkataan fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' ini amat powerful sebagai conclusion. Pasal apa? Ayat awal surah Yasin bunyinya apa tuan-tuan? Yasin. Apa maksudnya? Kita tak tahu. Yang hanya tahu untuk menyelesaikan masalah kita, yang siapa akan respon kepada kebaikan, yang akan jadi baik tak baik apa sebagainya, semua Allah. Kita tak tahu. Kita buat kerja je. Kita buat kerja je. Penat buat kerja, ya Allah aku bertasbih pasal engkau lah yang sempurna, engkau lah yang maha suci, tolonglah ya Allah. Itu sebabnya kita sujud, rukuk, dia membina kekuatan balik bagi seorang pendakwah, seorang ibu. Kalau katakan ketika kita mungkinlah ada konflik dengan pasangan ke, dengan siapa ke, banyakkan bertasbih, sujud, rukuk tu banyak kan. Itu kita mengadu pada Tuhan, nak bina kekuatan balik tuan-tuan. Tak nak perkataan manusia ya, perkataan daripada mana-mana itu dia masuk ke dalam hati kita. Jadi kita nak tepis, kita nak keluarkan yang kotor-kotor tersebut. Itu sebab kita bertasbih, merendah diri di hadapan Allah dengan rukuk, merendah diri dengan sujud. Dan Allah tidak akan tinggalkan kita kalau kita dah bertasbih. Allah suruh kita tasbih. Ini arahan tuan-tuan ya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah di tangannya kekuasaan. Maksudnya bila Allah kata maha suci, Allah expect kita mensucikan Allah, banyakkan bertasbih. Ya. Ada ayat lain kan, kalau surah Al-A'la itu sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, sampailah kepada ayat tentang solat. Pasal itu seruan Allah. Kalau kita nak dapat kekuatan untuk hidup kita sihat, jantung fizikal tak sihat tu pasal makanan ke apa, itu lain cerita tuan-tuan ya. Ini jantung spiritual. Agar bila sampai di akhir nanti, bila Allah panggil, kita berada pada jantung sihat, dan kita pun yang baik-baik sahaja kita bersangka kepada Allah. Itulah husnul khatimah. Husnul khatimah. Tapi kalau orang yang sakit jantung spiritualnya, dia akan pandang negatif pada Allah. Dia kata Allah bagi silap isteri, silap suami, silap anak, silap apa? Silap takdir. Mengapa takdir aku begini? Berprasangka negatif pada Allah, itu adalah satu kesyirikan yang besar tuan-tuan ya. Kesyirikan yang besar, pasal menyamakan Tuhan dengan
makhluk yang tak tahu, ya, padahal Allah itu maha suci, maha sempurna. Kita selesai dengan 83 ayat surah Yasin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, moga-moga surah Yasin yang tuan-tuan baca selepas ini adalah surah Yasin yang lebih menghidupkan jiwa, menghidupkan jantung perjuangan dalam kehidupan, sehingga kan kalau Allah panggil bila-bila masa ada orang baca surah Yasin, kita rindu dengar dan kita positif pada Allah, dan kita letih, ya Allah, meneruskan kehidupan ini, tapi ya Allah, Engkau sempurna, tidak pernah salah takdir, tidak pernah salah alamat, perit-perit, tetapi kita ada Tuhan yang sentiasa kita ingin dekati. Wa ilaihi turja'un. Kalau orang kata pada kita nanti bila kita dah tak dengar dah pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kalau ada orang sebut begitu pasal kita, suatu hari nanti dia letak poster ke, tak kisahlah poster, tak ada poster yang hitam putih tu, kita adalah orang yang sudah pun menghidupkan wa ilaihi turja'un waktu kita hidup. Waktu kita mati tu, orang je yang cakap tak cakap, tapi kita nak hidupkan dengan segala ujian hidup kita, cabaran hidup kita, kita nak makin dekat dengan Allah. Macam mana? Kembali balik pada ayat 1, saya tak tahu. Kan? Allah sayang kita ni, kalau kita lupalah 83 ayat ini tuan-tuan, kan, berapa siri kita, panjang siri Yasin kita kan, terlupa, cakap je saya tak tahu, Allah tahu, ya Allah. Nanti Allah akan guide kita balik semula. Don't worry. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Program kita yang anjuran program tadabbur ini yang saya anjuran bersama daripada Surah Al-Ulum bersama dengan Kajian Tahfiz Malaysia. Alhamdulillah kita mula pada 10 hari bulan 10 2025. 9 bulan tak? Kalau pregnant tu dah buat anak. Alhamdulillah, semoga kita sama-sama, pertamanya terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama kami selama ini. Semoga saya juga terima kasih kepada mereka yang telah hadir secara fizikal dan juga secara online. Alhamdulillah, semoga sama-sama kita meraih ilmu yang bermanfaat dan kita dapat amalkan ilmu dalam kehidupan kita hari-hari, insyaAllah. Semoga bila baca Yasin selepas ini akan menjadikan kita call for action, untuk buat kita kebaikan yang lebih, insyaAllah. Dan program kita tadabbur pada bulanan, insyaAllah kita akan teruskan. Kita akan umumkan nanti dari masa ke semasa apa yang kita akan rancangkan. InsyaAllah kita akan buat sesi tadabbur surah-surah pilihan pada setiap bulan, yang sama ada pada tarikh yang akan tujuh ini untuk nanti, insyaAllah. So selain daripada itu, saya juga ada pengumuman daripada pihak surau untuk program surau yang akan datang, ialah program kuliah Maghrib khas yang akan kita adakan pada hari Khamis 23 bulan Julai ini di Dewan ini bersama dengan ceramah jemputan Ustazah Isbadiah Muhammad Dasuki dan Ustaz Muhyiddin Muhtar, bertajuk keluarga asas pembinaan kesabaran dan semangat hijrah. So kita lalu-lalukan kedatangan tuan-tuan perempuan yang hadir pada hari ini juga, sampaikan kepada mereka yang lain, juga mereka yang online mungkin boleh datang bersama untuk kita mengenalkan surau ini, insyaAllah. Seterusnya pengumuman daripada Karantina Tahfiz. Tahfiz, insyaAllah program kita akan datang pada 30 hari bulan Ogos hingga 5 hari bulan 9 minggu. Apa itu program Karantina Tahfiz? Saya cerita sikit. Program Karantina Tahfiz ini adalah program intensif hafalan Al-Quran berserta dengan makna, iaitu dengan bertadabbur, supaya kita dapat, harapnya kita dapat menyertai program ini, kita dapat dengar Al-Quran itu dengan pemahaman makna, dan kita akan lebih terasa daripada bila kita mendengar hasil, bila kita jadi makmum pada imam yang baca ini, insyaAllah. So program ini terbuka kepada semua lapisan masyarakat, semua peringkat umur, dan biasanya program untuk 30 untuk satu minggu ini ialah kita fokus kepada untuk menghafal juz 30 daripada An-Naba hingga An-Nas, insyaAllah. Dan bergantung berdasarkan kepada pengalaman, alhamdulillah hampir 80% lah program peserta yang menyertai program satu minggu ini berjaya menghafal juz 30, insyaAllah. Dan kita lakukan penyertaan yang muda, yang tua, yang anak, cucu,
atuk nenek, silakan. Juga kalau mereka mungkin tidak tertarik ke program ini, ialah program karantina, iaitu quarantine. Tidak akan ambil handphone, tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada sebagainya. Kita putuskan hubungan dengan dunia luar, fokus kepada hanya Al-Quran. So kepada mereka mungkin yang tak sanggup nak tinggalkan handphone, mungkin ada terdaya juga untuk sponsor mereka yang lain yang nak majlis lain. So kita alurkan juga boleh hubungan kami untuk itu apa namanya kalau ada tujuan tersebut. So sekian, terima kasih. Kita ambil peluang pada pagi ini untuk bergambar beramai-ramai. Kita yang perempuan di sini tak bergerak, kita pergi usai ke sini, kita bersama-sama dengan muslimin, boleh sama-sama kita ambil gambar foto beramai. Dan seterusnya kita ada hari ini alhamdulillah dengan di sini kita selesai 30 wujud yang 30 wujud. Kita selesainya program Yasin ini, kita ada sedikit makanan di luar dan nanti kita akan ambil seorang satu bungkus insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih.